Okey, seterusnya mari kita lihat page 48 iaitu contoh cara susunan keluarga suami, isteri dan anak serta rakan-rakan kita. Okey, kalau kita lihat susunan ini adalah susunan sebenar. Okey, dalam contoh penerangan ini, setiap rakan-rakan kita termasuk diri kita ambil 7 ID keluarga. Okey, tengok nota tu ya. Yang pertama, semua rakan ambil 7 ID. 1 D4 darab dengan 6 DX10. Tapi dalam contoh ni ada yang ambil D0, D1, tapi semuanya 7 ID lah. Okay, yang kedua, hanya 1 ID D4 yang paling aktif, maintain. Yang beratas saja maintain, yang D4 tu. Nombor 3, suami bina line 1 dan line 2. Potensi pendapatan akan mencapai RM40,000 sehari dan 1.2 juta sebulan. Itu untuk bonus pot pasangan saja ya di plan A, tak campur yang lain. Kalau campur yang lain, potensi 1 ID itu boleh cecah sehingga 26 juta ringgit sebulan. Okay, yang keempat, isteri bina line ketiga, potensi pendapatan akan mencapai RM40,000 sehari dan 1.2 juta sebulan apabila isteri dah di-upgrade kepada D4. Okey, jadi sekarang ini kita lihat ya. Kita ambil 7 ID keluarga. Ya, isteri dan 5 orang anak. Termasuk kita jadi 7 ID lah. Dan kita minta semua rakan-rakan kita, kalau tengok di situ ya, rakan-rakan kita itu ada yang ambil package D0, ada yang ambil package D4, ada yang ambil package D1. Ni contoh kiraan. Dan kita akan bina mula-mula line 1, line 2. Itu yang kita akan bina. Manakala isteri kita, untuk dia mendapat bonus, dia akan bina line 3. Strategi dia begitu. Jadi nanti suami akan mendapat auto pendapatan, isteri pun akan mendapat auto pendapatan. Ya, langkah yang pertama, kalau suami isteri buat bisnes sama-sama, ya, suami akan fokus line 1, line 2. Kiri-kiri. Ya. Line 1 ialah kiri kepada anak kita yang A2 itu. Kiri dan kita terus placement ke kiri, ke kiri, ke kiri. Manakala line 2, kita letak, kita placement penajaan kita itu di bawah A4. Anak kita itu kiri. Dan seterusnya kiri, kiri, kiri kita akan buat placement ke kiri lah. Isteri kita pula A3. Dia akan letak placement penajaan dia kepada anak yang A3, kiri, kiri seterusnya. Ya, apabila line 1, line 2, line 3 ni dah jadi auto, barulah kita akan bina sama juga kiri ke kiri semua untuk line ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8. Ya. Sebenarnya apabila berjaya 8 line tadi auto, jadi ID kita suami, isteri dan anak 1, 2, 3, 4 ni sampai A5 itu nanti akan menjana pendapatan yang lumayan ya. Potensi pendapatan 1 ID boleh cecah sehingga 26 juta ringgit Malaysia. Jadi kalau ada 7 ID setiap bulan, potensi pendapatan boleh mencecah sehingga 185 juta ringgit Malaysia. Wow, banyak sekali. Okey, kalau nak tahu kiraan boleh tengok sebelah kanan tu. Kalau bentuk begini ya, suami akan menjana pendapatan sebanyak RM3,198. Manakala isteri pun juga akan menjana pendapatan sebanyak RM1,720. Jadi kalau kita campurkan ya, hampir RM5,000 ya, pendapatan kita dicampur dengan isteri kita. Wow ya. Mudah je. Sedangkan orang yang kita taja itu, yang direct sponsornya baru berapa orang tu? Sedikit je ya. Yang hijau itu yang kita taja. Anak ya, daripada A1 sampai A5 lah. Isteri tadi yang satu lah. Tapi rakan kita itu baru 2 orang je ya, yang suami taja. SR1, SR2. Manakala isteri pun 2 orang juga. IR1, IR2. Tapi income dah ya, nak dekat RM5,000 dah. Baru fast start kita dapat begitu. Okey. Jadi kalau kita lihat ya, dalam susunan hierarki matahari pula, bentuk dia yang suami itu jadi seperti gambar rajah itulah. Okey, level 1 kita ialah SR1, SR2 dan isteri ya. Dan level kedua kita ada 4 ya. Suami tadi N1, N4, IR1, IR2. Level ketiga kita ada 3, N2, N5, N3. Walaupun yang binary-nya seperti di atas, tetapi dalam susunan hierarki mataharinya dia jadi seperti gambar rajah. Manakala isteri pula I itu, level kedua dia ada IR1, IR2 dan di bawah dia N3. So, kena fahamkan susunan ini sebab dia ada 2 susunannya. Satu susunan binary dan satu lagi susunan matahari. Dan di sini nanti penting untuk korang mengetahui
pengiraan pendapatan bonus unit level di plan A dan di plan B untuk yang mataharinya seperti gambar rajah di bawah itu. Manakala binary seperti gambar rajah di atas. Okey, kalau kita tengok unit level tu, level 1, level 2, level 3, level 4, ini adalah contoh orang-orang yang aktif saja, ID-ID yang aktif sahaja. Biasanya dalam contoh ini kita ambil daripada 7 ID itu, ID yang pertama yang paling atas saja yang aktif. That's why levelnya dalam gambar rajah ini berbeza sikit. Level 1, level 2, level 3 itu kita merujuk kepada ID yang atas saja, yang satu tu saja. Tetapi kalau sebenarnya susunan dalam gambar rajah ini, dia sebenarnya ada 11 level tau. Bukannya 4 level. 4 level ini kerana kita mengandaikan hanya satu ID yang paling atas, satu saja yang aktif. Tapi kalau semua 7 aktif, sebenarnya levelnya akan menjadi 11 level. So inilah cara strategi bagaimana kita nak menyusun gambaran dia apabila setiap orang mengambil 7 ID sekeluarga.